Hai, Assalamualaikum. Hari ni Amar ada satu special task. Amar nak tanya beberapa orang dekat kawasan sini, pandangan diorang, adakah mereka ni lebih selesa bercakap depan-depan ke secara public ataupun mereka lebih selesa untuk cakap belakang tabir? Jom kita tanya. Okay, bagi saya lebih selesa cakap depan-depan lah. For me, it's alright we talk or communicate in front of crowded people. So saya tak kisah daripada segi nak bercakap secara orang ramai atau bercakap dalam handphone. Kalau mengikut pandangan saya jenis tak kisah juga. Kita tak kisah. So better communication so that kita boleh faham, kita boleh tengok dia punya body language, apa yang orang tu nak sampaikan. Dalam satu ruang peribadi, untuk saya paling penting topik dia. Apa topik kita nak bincang. Bagi saya, bila kita cakap dengan ramai, orang yang depan mata, which is extrovert lah kiranya kan, kita jadi macam orang tu lebih selesa tak dengan kita. Kita boleh nampak air muka orang tu, kita boleh nampak cara body language dia macam mana kan. Sebab dia ada pros dengan konsep. Contoh kalau saya bercakap dekat hadapan orang, saya boleh berinteraksi dengan orang. Kalau saya tanya, saya dapat jawapan tu directly. Kalau saya dekat belakang tabir, dia agak susah. Sebab saya tak tahu orang yang tanya saya tu macam mana orang. Saya tak boleh baca. Okey, soalan yang seterusnya Amar nak tanya mereka, adakah sesuai kami ni sebagai training provider anjurkan seminar-seminar ataupun kelas-kelas untuk praktis bercakap ni ataupun ajar orang cara untuk berkomunikasi dengan lebih confident, dengan lebih berstruktur? Jom kita tanya diorang. Boleh. Kan juga It's a good opportunity lah untuk belajar. Sebab kita kena tahu juga macam mana kita nak cakap in certain events, macam mana nak approach orang. Okay, alright. Then that's a good class lah. Memang prefer lah sebab the majority yang paling penting untuk build itu confidence. Untuk saya ini memang benefit lah untuk orang yang nak belajar. Okey je, tak kisah, boleh je. Sebab benda ni dia mengajarkan kita juga belajar. Kita ada hadiah sikit kan? Hadiah? Daripada inilah kita mungkin dia nak beri kepada kita kan? So boleh search lah kalau nak belajar lebih banyak lagi skill daripada komunikasi. Tapi ini ada buku yang dia keluarkan, ada 123 tips komunikasi. Thank you. Okay, alright. Thank you for your time. Okay, thank you. Alright. Okay, thank you. Okay. Jangan lupa dapatkan. Thank you. Sama-sama. Thank you. Free review. Free je. Tak kisah.